Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan segala nikmat ke atas hamba-Nya. Dan juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menentukan tiap-tiap perkara yang berlaku ke atas hamba-Nya. Dan juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memilih dan menjadikan kekasih hati kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam sebagai Nabi dan juga Rasulnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah dan bunda, puak menakan dan juga mak-mak menakan sekalian, dalam bulan Rajab, Sya'ban, kita tak pernah tinggal, tak pernah mungkin kita akan minta kepada Allah selepas sembahyang fardu kita, baik sembahyang sunat kita. Kita akan ikut macam mana yang diajak oleh Nabi, ialah kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Start dari bulan-bulan Rajab lagi dah. Noh buat nak. Tak pernah mungkin doa selepas sembahyang fardu kita, selepas sembahyang sunat kita, hak tu kita akan baca, minta. Berkatilah bulan Rajab, berkatilah bulan Sya'ban, dan izinkanlah kami ya Allah masuk dalam bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, minta. Maka hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bukan duduk bulan Rajab, kita bukan duduk bulan Sya'ban, kita dah berada di dalam bulan Ramadan. Apa yang kita faham, yang kita merayu, kita merintih, kita bertawajuh kepada Allah, minta selama ni, Allah Ta'ala dah qabulkan dah. Allah Ta'ala dah izinkan kita dah, Allah Ta'ala dah benarkan kita, Allah Ta'ala dah bagi kepada kita, kita dah boleh masuk dalam bulan Ramadan. Maka kita bukan duk satu Ramadan, kita bukan duk dua Ramadan, kita duk berapa Ramadan dah? 6. Jadi apa yang kita nak berasa lah puak menakan sekalian? Ialah yang pertamanya, kita kena banyakkan terima kasih kepada Allah atas apa yang Tuhan bagi ni. Hak tu jangan putus, jangan mungkin dalam hati kita ni terima kasih sungguh-sungguhlah kepada Allah, pasal Allah lah yang izinkan kita masuk dalam bulan Ramadan. Macam mana kita nak terima kasih kepada Allah? Dengan kita basahkan mulut kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka tak cukup dengan kita kata Alhamdulillah, bahkan kita bukti dengan perbuatan kita, iaitu taqwa. Kita buat apa Allah Ta'ala suruh, kita tinggal sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala larang, itu dinamakan taqwa. Tanda kita nak ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita dah boleh masuk dalam bulan yang penuh dengan barakah, Allah Ta'ala izin kita masuk, ialah kita kena terima kasih kepada Tuan rumah Ramadan. Siapa Tuan kepada Ramadan ni? Ialah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahibur Ramadan, empunya Ramadan.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Ramadan ni ialah kerana ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada ialah yu'tabaru limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang ada sekarang ni. Maka bila kita masuk dalam Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana puasa ni memang ada pada umat-umat yang terdahulu ada. Tapi tak ada macam mana istimewa yang Allah Ta'ala limpah ruah kepada umat Nabi Muhammad macam mana kita terima ni, tak ada umat-umat terdahulu. Sebab itulah ibadah puasa dalam bulan Ramadan ni khususiyah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita terima, yang kita dapat lah ni. Mana ada kita buat satu perkara sunat, Allah Ta'ala ganda sampai seolah-olah macam pahala fardu. Buat satu fardu digandakan 70 kali fardu. Ini boleh kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kepada kita. Maka kena ucaplah terima kasih banyak kepada sahibur Ramadan, tuan rumah kepada Ramadan, ialah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak ucap terima kasih kepada Nabi Muhammad ni? Pi salam cium tangan dia ke? Tak ada dah. Apa nak kena? Ialah dengan kita banyakkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya fattabi'uni, Nabi kata ikutlah aku ni. Yuhibbukumullah, dengan kita ikut Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan kasih dan sayang kepada kita. Maka dalam bulan Ramadan ni, puak mereka sekalian, apa segala ilmu hak kita mengaji berkaitan dengan perkara sunat dalam bulan Ramadan ni, kita syarat semua buat. Nampak buat dengan ni nak? Tu kerana kita nak ucap terima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara sunat hak kita dah pernah mengaji, hak kita tahu, kita syaratkan dalam bulan Ramadan. Baik kita nak naik kenderaan macam mana, langkah kaki mana, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naik motor lalu di kawasan kubur, assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sampai rumah, nak masuk rumah, langkah kaki kanan masuk rumah, bagi salam. Nak masuk masjid pula, mai masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Nak keluar masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma aftah li abwaab fadlik. Semua sunnah-sunnah yang kita dah pernah mengaji, hak kita tahu, buat. Itu tanda kita nak ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puak menakan dan juga mak menakan sekalian, kita bawa dua perkara ni. Nah, kita ingat Allah Taala bagi kepada kita ingat kepada tuan rumah Ramadan. Dengan selama kita berada dalam bulan Ramadan ni, dia akan sampai kepada maqam yang kita nak bicara pada hari ini, ialah puasa yang dikategorikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah dia ada kedudukan dia. 3 martabat bagi orang yang berpuasa ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang saya baca tadi ni kira hadis yang kita mesti akan dengar dalam bulan Ramadan, dia akan naik hadis ni. Apa sabda Nabi kita Muhammad? Man shama ramadana imanan. Siapa-siapa yang berpuasa, man barang siapa, man shama ramadana barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, imanan, hal keadaan dia puasa itu dia beriman penuh kepada Allah, wahtisaba, dan mengharapkan redha dan balas baik daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia yang terdahulu. Hadis ni bila kita baca, tengok man shama ramadana, siapa puasa dalam bulan Ramadan imanan, hal keadaan dia beriman. Apa kena mengena puasa dengan iman ni? Apa nak kan? Apa kena mengena puasa dengan iman? Hak Nabi kata siapa puasa dalam keadaan beriman penuh kepada Allah. Puasa ni dia duduk dalam rukun Islam. Nah, rukun Islam 5, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang sehari semalam 5 kali, 5 waktu,
puasa dalam bulan Ramadan, mengeluarkan zakat bila cukup haul dan juga nisab dia, kemudian mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Itu panggil rukun Islam. Dia ada rukun iman. Rukun Islam dengan rukun, makna rukun, dua-dua rukun tu tak sama. Rukun Islam, makna rukun tu rukun dari sudut lughah. Dia tak boleh pakai makna istilah. Adapun rukun-rukun yang lain macam rukun sembahyang, rukun iman, yang tu rukun dari makna istilah. Apa istilah? Ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai'. Itu rukun istilahi. Perkara yang terhenti ia untuk sahkan sesuatu. Itu rukun di sudut istilah. Kita nak sembahyang, kita tak baca Fatihah, tak sah sembahyang kita. Rukun jenis itu istilah. Adapun rukun Islam, dia bukan makna istilah, tapi rukun di sudut lughah. Arkanul Islam khamsatun. Bermula rukun-rukun Islam itu ialah 5. Apa makna rukun tu? Ialah syai'un azimun. Perkara yang besar-besar dalam Islam ni 5. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah, mayang, puasa, zakat, haji. 5 ni. Awak Islam 5 ni saja ke? Tak. Islam bukan 5 ni. Islam banyak lagi. Buat baik i'tikaf dalam masjid, taat kepada suami, taat kepada mak ayah, bersedekah. Banyak lagi Islam ni. Tapi hak besar, syai'un azimun. Perkara yang besar dalam Islam ialah 5 ni. Mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang mana 5 ni mak menakan sekalian. Kalau kita tanya pasal apa kita kena buat 5 ni, dia tak ada pasal. Melainkan Allah yang suruh kita. Itu panggil amrun ta'abbudi. Perkara yang kita menghambakan diri kepada Allah. Sebab tu puasa ni dia rukun Islam yang ketiga. Kerana Nabi kata man shama ramadhana imanan. Siapa yang puasa sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan hal keadaan dia beriman kepada Allah. Apa maksud beriman tadi? Tasdiqu fil qalb, membenarkan dalam hati perut kita ni ma jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minad dini bid darurah, daripada agama yang mudah-mudah dipahami. Beriman. Kalau tanya pasal apa kena mengucap 2 kalimah syahadah baru boleh masuk Islam, tak ada jawapan. Tanya pasal apa sehari nak kena sembahyang sampai 5 kali, subuh 2 rakaat, duha 4 rakaat. Sepatutnya subuh tu lah buh 4, waktu duha buh 2, pasal duha kami kalut. Kalau ikut akal kita, kita nak susul lagu tu. Tapi pasal apa subuh 2, duha 4, maghrib 3 pula. Kalau tanya pasal, tak boleh jawab pasal apa. Hak ni bukan jenis, ada jawapan amrun ta'abbudi. Jenis Allah Ta'ala nak macam tu, kita buat menunjukkan kita hamba. Nampak apa dekat ni? Puasa macam tu juga. Pada bulan-bulan lain kita duk boleh makan, kita duk boleh minum. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala kata jangan makan, jangan minum. Kita pun tak makan, kita pun tak minum. Pasal apa? Allah yang suruh. Man shama ramadhana imanan. Kita puasa dalam bulan Ramadan hal keadaan kita beriman penuh kepada Allah. Percaya dalam hati perut kita. Amrun ta'abbudi, perkara yang kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah yang suruh kita puasa, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan Nabi ajak macam mana kita puasa, kita ikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertamanya. Jadi kita tahu dah, Nabi kata man shama ramadhana imanan. Siapa yang puasa dalam bulan Ramadan hal keadaan dia beriman kepada Allah. Beriman ni kita mengaku sungguh apa yang suruh buat. Allah Ta'ala suruh kita buat, hak Nabi bawa mai, kita percaya dalam hati perut kita tanpa kita ragu sikit-sikit pun. Tak ragu. Itu panggil iman. Kemudian iman dia ada secara ijmali. Iman kemudian dia pecah pula iman secara tafsil, satu persatu. Yang wajib kita mengaji secara tafsili, kita mengaji wujud, qidam, baqa' semua sampai 20 sifat. Padahal sekalian, kalau tak kait dengan hukum lah. Kalau kita tak kait dengan hukum, bulan Ramadan masuk macam lah ni.
Tak kita balik di rumah kita, bukan suruh buat ni contoh. Kalau kita tak kait dengan hukum, kita balik di rumah kita, kita ambil ayam mineral sebotol, kita ambil roti gardenia sebiji, kita masuk dalam bilik rumah kita, kita tutup pintu, kunci pintu, tutup tingkap, tutup tirai, tutup lampu, kita pergi duduk di ujung almari rumah dalam bilik kita. Atau kita minum ayam mineral sebotol, kita makan roti gardenia sebiji. Kalau nak tanya boleh tak boleh? Boleh tak kalau kita nak buat? Boleh. Boleh kalau kita nak buat, boleh. Nak buat barang ni. Tapi pasal apa kita tak buat? Pasal kita dok mengaji beriman secara tafsili satu-satu tu ada Sami', Basir, ada Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar. Dengan sifat pendengar Allah Maha mendengar. Di Allah Ta'ala sifat ma'ani Allah Ta'ala ada satu sifat yang berdiri ada di zat Allah, sifat pelihat. Dengan sifat pelihat yang ada di zat Allah, Allah Maha melihat. Ada sifat petahu ilmu. Dengan sifat petahu Allah Maha mengetahui. Hak kita tak buat tu pasal apa? Kita beriman secara tafsili, kita tahu walaupun makhluk tak nampak, kita sembunyi macam mana pun, makhluk tak tahu, tapi kita beriman Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Itu iman tu. Man sama Ramadana imanan. Kita tak buat lagu tu bukan pasal boleh buat tak boleh buat, pasal kita tahu Allah ada, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sembunyilah macam mana pun Tuhan ada. Itu apa dia? Itu iman. Bukanlah kata roti sebiji buat negara sekalian, hatta tengah hari macam ni ada cabai kalau lekat di gigi kita ni, dia jatuh di atas lidah kita, dia berasa ada biji cabai. Kalau dengan sengaja kita tahu kata ada biji cabai, saja-saja kita nak telan ke biji tu? Bukan si biji cabai, biji dia aja. Telan tak? Tak telan. Pasal apa? Kita tahu sengaja telan batal puasa. Awak kalau telan si biji cabai tu bukan kenyang pun. No? Tapi oleh kerana Nabi ajak kita makan, telan sesuatu walaupun tak kenyang, tapi dengan sengaja dia membawa kepada batal puasa kita. Kita percaya beriman dengan apa yang Nabi sebut, Nabi ajak kita, itu panggil iman. Ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak tengok kita mula pergi apa tadi. Kedua kita mula no. 2.5 jam, 2.5 kita balik no. Jadi hak tu yang saya dah sebut tadi pak nakal sekalian. Bila kita puasa sungguh-sungguh ni, dia membawa satu makna di belakang puasa tadi, ialah mengejapkan, menguatkan pegangan akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah puasa. Dalam tak sedang tu, dalam tak sedang kita mengaku Allah itu Tuhan kita. Dia ada, Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar. Kita beriman sungguh bila Allah Ta'ala suruh puasa kita buat, kita ni hamba Allah. Semua itu ialah iman. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba. Dan kita mengharap redha Allah dan mengharap balas baik daripada Allah. Apa faham situ? Kita tahu dah, hak boleh bagi redha kepada kita ni tak ada siapa melainkan Allah. Redha tu hak Allah. Hak boleh bagi baik siapa? Allah. Hak boleh ampun dosa siapa? Allah. Bila ingat kata lagu tu, kita mengaku kata Allah itu Tuhan kita. Ini dalam puasa ni pak nak ni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Buat lagu tu, Allah Taala ampun dosa kita. Ampun dosa ni pak nak sekalian, kita duk mengaji dalam akidah ni, tak ada siapa boleh ampun dosa kita. Kalau mak kita tu tinggi dah, nak dapat redha Allah kena dapat redha mak ayah kita. Redha Allah fi ridal walidain. Nak boleh redha Allah kena boleh dulu redha mak ayah kita. Tinggi kedudukan mak ayah ni tinggi macam tu pun mak ayah kita tak boleh ampun dosa kita, tak boleh bagi pahala kepada kita.
Kita ada guru-guru yang kita duk ikut mengaji dengan dia. Guru kita pun tak boleh bagi pahala, tak boleh ampun dosa. Pasal kita mengaji pegang kejap dah dalam hati perut kita ni, dosa pahala mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Hatta junjungan Nabi kita Muhammad yang kita kasih, yang kita sayang, yang kita sanjung paling tinggi ni, Nabi kita Muhammad pun tak boleh ampun dosa kita, tak boleh bagi pahala kepada kita. Setinggi-tinggi makhluk seperti Nabi kita Muhammad pun tak boleh bagi pahala, tak boleh ampun dosa. Kerana dosa pahala itu, redha itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun Nabi tak boleh bagi pahala, Nabi tak boleh ampun dosa, tapi junjungan Nabi kita Muhammad boleh bagi jalan yang banyak untuk kita dapat pahala, jalan yang banyak untuk Allah Ta'ala ampun dosa kita. Mak ayah kita boleh bagi jalan yang banyak untuk Allah Ta'ala ampun dosa kita, untuk Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Makhluk bagi jalan je, adapun dosa pahala hak Allah Subhanahu wa taala. Faham situ, kita mengaku Allah itu Tuhan kita. Pasal itulah kita minta ke dia. Jadi dalam kategori puasa ini, Pak Nakal sekalian, ada 3 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam ni ialah puasa jaga daripada perkara yang membatalkan puasa saja, dan jaga kemaluan dia. Yang dia tahu takat tu je. Maka puasa lagu ni, Pak Nakal sekalian, nampak lekeh lah puasa ni. Dia tak jaga pandangan dia, dia buat dosa, mengumpat. Memang puasa dia sah. Nah, tapi puasa ni puasa orang awam. Saya rasa kita tak duduk di tahap ni dah. Tapi bagi orang yang baru nak dekat diri dengan agama ni, dia akan mula macam tu. Kita tak boleh kata ini puasa koman hang ni tak payah puasa dengan tak puasa minta apa hang ni. Tak boleh. Hang puasa apa hang duk kata ke orang? Dah nak kata ke orang hak lain, puasa lain. Nah. Kalau dia puasa tu sah, Pak Nakal sekalian, dia sedang satu hari nanti dia kata apalah aku duk puasa, duk kata, dia minta ampun atas dosa dia, sah dah puasa dia tu. Tak perlu qada dah. Tu. Hang puasa buat apa, sembahyang pun tak. Sembahyang lain, puasa lain. Pak Nakal kadang-kadang kata tengok kawan tu tak sembahyang, dia tahu hang puasa pun tak guna. Tak boleh kata lagu tu. Kalau dia tak puasa terus nanti lagu mana? Sembahyang pun tak, puasa pun tak. Pasal apa? Pasal kita kata hang puasa pun tak guna, pasal hang tak sembahyang. Dia kata kalau lagu tu aku tak mau puasa. Dia tak puasa pasal kita kata lagu tu. Kita tumpang tanggung sekali. Kita nasihat elok-elok lah, abang sembahyang, puasa elok dah, sembahyang lah. Cara macam-macam lah atas kebijaksanaan kita. Dia minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Puasa, hak dia puasa secara awam hari tu ni sah dah. Tapi kita tak mahu duduk tahap tu. Dalam kita duduk puasa, kita tak jaga perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Martabat puasa yang kedua, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ialah puasa orang yang khas ataupun orang yang istimewa. Mudah kita faham. Ialah dia bukan jaga daripada batal puasa, daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, jaga kemaluan, bukan takat itu aja. Maka dia menjaga daripada perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Menghilangkan pahala dengan mengumpat, cakap bohong, tengok aurat, apa lagi, macam-macam lah kita duduk mengaji itu. Kebanyakan kita duduk di makam ni lah. Tu ustaz, kalau tengok orang terbuka aurat apa, kami tak boleh pergi bazar Ramadan lah ustaz. Habis pahala puasa kami. Pilah Pak Nakal ni, pilah. Tengok pandangan pertama tu, ma'fu anhu, dimaafkan. Kita duduk berjalan tu, nampak siapa di depan kita dia pakai pun lagu mentabak ke apa ke. Kan? Kita tengok sekali, kita tengok kau lain pula. Kalau nak berjalan tu dia duduk tunduk, payahlah kan. Tengok sekali kita kalih pandangan kita, tengok sekali kita kalih. Pandangan hak kita tengok kali pertama itu ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau tengok sekali dia berasa lagu nak tengok lagi, hak tu akan ditulis dalam buku catatan kita. Tapi lah, jadi ambil langkah berjaga-jaga. Siapa hak duk menjual di pasar Ramadan ke, ataupun kita nak pi, lah pakai pergi elok-elok.
Selamat, orang pi pun selamat, orang hak jual pun selamat. No? Tu. Apilah cuma kita jaga pandangan kita. Tengok kali pertama, elokkan. Cuma dia teruk sikit lah. Nah, tu. Itu ialah dia menjaga perkara yang membatalkan puasa dia dan juga perkara yang menghilangkan pahala puasa dia. Itu kategori yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau duk tahap ni pun kira hebat dah lah. No, hebat dah tu. Jaga mulut, jaga telinga, jaga pandangan. Naik lebih tinggi lagi, satu martabat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah orang yang boleh menjaga hati perut dia. Jaga hati perut dia, hak tu kira martabat tinggilah. Kerana hak ni kira kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kurnia di atas mujahadah daripada martabat kedua tadi. Dia duk cuba jaga pandangan, telinga, mata apa ni bukan bulan Ramadan ni, tabik pada Ramadan pun duk terbawa-bawa, setahun tu terbawa barang itu duk mujahadah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun duk mujahadah. Faham mujahadah ni? Kita duk lawan nafsu ni. Pindah daripada ammarah kepada lawamah, lawamah kepada mulhamah, mulhamah kepada mutmainnah, mutmainnah kepada radiyah, radiyah kepada mardiyah. Oh, bukan senang. Sikit sampailah Allah Ta'ala angkat martabat puasa dia, sehinggalah dia duduk di martabat yang ketiga. Dia puasa penuh dengan jiwa dan raga dia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia puasa tadi. Jaga perkara yang batalkan puasa, perkara yang menghilangkan pahala puasa, bahkan ta'aluk hati penuh dengan Allah. Kita kata orang-orang alim awliya ni, itu anugerah daripada Allah di atas mujahadah yang dia buat. Proses yang kedua yang kita sebut tadi, kebanyakan kita duduk di situlah. Kita buatlah Pak Nakam, buat pelan-pelan sampailah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita puasa tadi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itulah perkongsian pada tengah hari ini. Apa yang saya sampaikan ini terlebih dahulu untuk diri saya. Nah, bukan kata saya bercakap benda ni saya boleh dah. Tak lagi. Ustaz bercakap, ustaz jadi dah. Tak lagi. Buat kena saya bercakap, saya dengar tak? Saya dengar untuk diri saya. Jadi bila saya bercakap, Pak Menakan pun dengar, sama-samalah. Nah, kita mujahadah ke arah tu. Usaha, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia kita martabat puasa yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya muqallibal qulub wal absar. Tabin qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita maaf banyak Pak Menakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.